Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Nur Syazana Nahwah binti Muhammad Zamri. Saya merupakan pensyarah sijil pengoperasian perniagaan daripada Kolej Komuniti Bagan Serai. Hari ini kita akan belajar mengenai BMC. Apa itu BMC? BMC ialah Business Model Canvas, di mana setiap ahli perniagaan wajib tahu apa itu Business Model Canvas. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, dapat menyenaraikan 9 elemen dalam BMC. Yang kedua, dapat menerangkan 9 elemen dalam BMC. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa itu BMC, saya akan terangkan dahulu apakah BMC. BMC diperkenalkan oleh Dr. Alex Osterwalder dan Vis Pinwar. Mempunyai 9 blok untuk mendapatkan gambaran sebenar perniagaan yang dipilih. Berikut merupakan 9 blok Business Model Canvas. Yang pertama, segmen pelanggan. Yang kedua, proposisi nilai. Yang ketiga, saluran. Yang keempat, hubungan pelanggan. Yang kelima, aliran pendapatan. Yang keenam, sumber utama. Yang ketujuh, aktiviti utama. Yang kelapan, rakan strategik. Dan yang kesembilan adalah struktur kos. Mari kita belajar mengenai segmen yang pertama, iaitu segmen pelanggan ataupun customer segment. Apa itu segmen pelanggan? Segmen pelanggan ialah kumpulan pelanggan atau organisasi yang anda mahu layani. Bukan semua orang. Pilih segmen yang spesifik. Contoh soalan penting dalam segmen pelanggan adalah siapa pelanggan utama, apakah demografi, gaya hidup, masalah atau tingkah laku mereka. Adakah terdapat segmen berbeza? Contoh, saya membuat perniagaan sihat box, iaitu makanan sihat. Segmen utama saya adalah profesional berusia 25 hingga 45 tahun, tinggal di bandar, orang yang sibuk, orang yang berjaya dan orang yang peduli kesihatan. Segmen kedua, pasangan muda yang ingin masak sihat tetapi tidak ada masa merancang. Dan segmen tambahan untuk pejabat ataupun korporat untuk langganan makan tengah hari kumpulan. Seterusnya, segmen yang kedua iaitu proposisi nilai atau value proposition. Maksud proposisi nilai ialah manfaat unik yang anda berikan. Mengapa pelanggan pilih anda dan bukan pesaing? Harus jelas masalah yang diselesaikan atau keinginan yang dipenuhi. Soalan penting di sini, apakah masalah pelanggan? Apakah manfaat paling penting untuk pelanggan? Contoh perniagaan sihat box saya menyediakan bahan segar dan resepi sihat yang siap dalam masa 20 hingga 30 minit. Kemudian pilihan orang yang berdiet dan pengiraan nutrisi automatik, jimat masa perancangan dan beli belah, penghantaran mengikut jadual, pilihan langganan fleksibel dan resepi yang mudah diikuti. Seterusnya, saluran ataupun channel.
Apa itu saluran? Saluran adalah bagaimana anda menjangkau dan menyampaikan nilai kepada pelanggan dari kesedaran hingga penghantaran dan sokongan. Soalan penting di sini, saluran pemasaran atau penjualan mana yang digunakan? Bagaimana pelanggan membeli atau menerima produk? Apa saluran selepas jualan? Contoh perniagaan sihat box, saluran pemasaran, iklan Facebook ataupun Instagram, influencer food or health, artikel blog SEO atau kerjasama gym. Untuk saluran jualan, laman web dan aplikasi mudah alih. Saluran penghantaran, kurier suhu terkawal, penghantaran pada hari tertentu dan sokongan cek dalam app dan pusat panggilan. Seterusnya yang keempat, hubungan pelanggan. Maksud hubungan pelanggan adalah jenis hubungan yang anda bina dan cara mengekalkan pelanggan. Soalan penting di sini, adakah hubungan self-service, account manager and personalisasi? Bagaimana anda meningkatkan retention? Contoh sihat box, onboarding automatik dengan cadangan menu berdasarkan pilihan diet. Personalization, cadangan resepi berdasarkan sejarah pesanan. Retention, program ganjaran rujuk dapat diskaun untuk langganan 3 hingga 6 bulan. Email follow up selepas setiap penghantaran. Community, kumpulan resepi dan tips dalam apps, sesi live memasak bulanan. Yang kelima adalah aliran pendapatan. Apa maksud aliran pendapatan? Cara perniagaan menjana wang, model harga, satu kali jualan versus langganan, freemium, iklan dan sebagainya. Soalan penting di sini, apa pelanggan sanggup bayar? Adakah yuran tetap, transaksi, iklan atau komisen? Adakah ada model harga berlapis? Contoh bagi perniagaan sihat box, pendapatan utama, yuran langganan mingguan untuk kotak meal kit, pendapatan tambahan, upsell, package corporate, kelas masakan berbayar, model harga, package standard, 3 hidangan untuk 2 orang, premium menggunakan bahan organik ataupun add-on. Yang keenam, sumber utama. Apa itu sumber utama? Sumber utama ialah aset paling penting yang diperlukan untuk membuat model perniagaan berfungsi. Boleh jadi fizikal, intelektual, manusia atau kewangan. Soalan penting di sini, apa aset kritikal? Contoh bagi perniagaan sihat box, sumber fizikal, gudang sejuk, van penghantaran, peralatan packaging. Sumber intelektual, resepi dan SOP pemilihan pembekal, sistem pengurusan langganan. Sumber manusia, chef R&D, pasukan logistik, sokongan pelanggan. Sumber kewangan, modal kerja untuk pembelian bahan dan operasi penghantaran. Seterusnya yang ketujuh iaitu aktiviti utama. Aktiviti paling penting yang mesti dilakukan untuk menyampaikan nilai, menjana pendapatan dan mengekalkan operasi. Soalan penting di sini, apa proses kritikal? Contoh bagi perniagaan sihat box. Pertama, pengurusan rantaian pembekalan dan kualiti bahan. Kedua, penyediaan dan pembungkusan kotak mengikut resepi. Ketiga,
pengurusan logistik dan penghantaran suhu terkawal, dan yang keempat, pembangunan resepi dan penyesuaian diet serta pemasaran digital. Seterusnya, yang ke-8, rakan strategik. Rakan strategik ialah rakan luar yang membantu perniagaan berfungsi seperti pembekal, pengedar, teknologi, aliansasi, pemasaran. Soalan penting di sini, apa yang perlu anda bekerjasama? Apa yang boleh diluarkan? Apa risiko partnership? Contoh bagi perniagaan Sihat Box, pembekal bahan mentah, ladang organik dan pembekal protein, syarikat kurier last mile dan cool change logistik, platform pembayaran dan integrasi pos, kerjasama dengan gym, pakar pemakanan atau influencer untuk pemasaran. Dan yang terakhir adalah struktur kos. Struktur kos ialah semua kos utama berkaitan operasi dan model perniagaan. Penting untuk faham kos tetap versus kos berubah. Soalan yang penting di sini, apakah kos terbesar? Apakah model kos berasaskan volume? Mana kos yang boleh dikurangkan? Contoh bagi perniagaan Sihat Box, kos berubah, bahan makanan, pembungkusan, kos penghantaran. Kos tetap pula adalah seperti sewa gudang, gaji staf, pembangunan dan penyelenggaraan platform, kos pemasaran, iklan digital dan komisen influencer. Titik pulang modal ataupun break even bergantung pada kadar langganan dan churn.